Yang kata syurga tu apa? Satu tempat kecil. Tempat kecil itu lebih baik daripada seluruh dunia dan isi dunia. Tak tahu nak abang, tuan-tuan. Tak tahu nak abang. Minta kita mati nak masuk syurga. Nak tengok. Allahu Akbar. Baik, dia kata apa? Demikianlah syarak bagi tahu kepada kita bahawasanya nikmat syurga itu tiada bandingan nikmat dunia. Tak boleh banding, tuan-tuan. Mana tempat orang kata paling best di atas muka bumi ini, itu bukan syurga. Syurga jauh lebih baik daripada tu. Itu satu. Bahkan nikmat syurga itu berkekalan, dia kata. Nikmat syurga ni dia permanen. Dia kekal. Kita dapat tu tak hilang dah. Bahkan nikmat syurga itu tidak diselangi oleh duka cita, oleh susah hati, dan oleh marah, dan oleh keluh kesah, dan oleh gelisah, oleh sakit, oleh mudarat, dan semua itu tidak ada dalam syurga. Tak ada, tuan-tuan. Doktor di atas dunia ni kalau duk ingat nak pergi buka klinik dalam syurga, pergi dah habis. Tak ada orang sakit. Tak ada orang sakit. Yang kata syurga ni masuk nikmat. Susah hati tak ada, risau tak ada, bimbang tak ada, sakit tak ada, apa pun tak ada. Yang ada hanyalah nikmat. Dia kata itu syurga. Sehingga sedikit tempat di dalam syurga itu lebih baik daripada seluruh isi dunia ini. Demikianlah tersebut adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Inilah yang saya syok dengan Bahrul Mazi ini. Dia bagi statement dia, pap dia bawa main hadis. Dia bagi satu cerita dia, pap dia bawa main hadis. Dia habang satu apa, pap dia bawa main hadis. No doubt. Tidak ada keraguan, tidak ada keliru, tak ada. Dia bawa main hadis. Terus dia kunci, dia paku dengan paku 6 inci masuk dalam kitab. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa, tuan-tuan? Pasal bahaya. Ni jenis duk main habak macam-macam, tak ada hadis ni. Tu bila orang tanya hadis, dia kata ni semua nak minta dalil, dia marah pula dah orang minta dalil. Ini bahaya, tuan-tuan. Pasal apa? Agama tidak ajak macam tu. Agama ajak semua benda mesti ada dalil. Tidak boleh kita menafikan kepentingan dalil. Tidak boleh. Kita tak ingat itu bab lain. Tapi kita kena latih diri kita menerima agama ini secara berdalil. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, dia kata apa? Demikianlah tersebut adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan kata dia, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mawdi'a sawtin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Cantik. Dia kata apa? Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tempat letak cemeti di dalam syurga itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Cemeti, tuan-tuan tahu cemeti? Saya abang bulan lepas hak depa duk guna buat pukul unta. Nak bagi unta jalan terus. Dia ada tongkat panjang tu. Tongkat. Dia buat apa? Dia piang unta akan jalan laju sikit. Dia besar mana sangat? Besar ibu jari, panjang sekaki setengah. Nabi kata apa? Kecil aja tempat. Kalau nak simpan cemeti tu, kalau nak simpan, panjang 1,5 kaki, besar ibu jari, kotak nak simpan dia besar mana sangat. Banyak tu lebih baik daripada dunia dan isinya. Syurga banyak tu aja lebih baik daripada dunia dan segala isi. Bandingan yang Nabi SAW buat sampai macam tu sekali. Baik. Kata dia lagi, sabda Nabi bahwasanya tempat letak cemeti dalam syurga itu lebih baik daripada dunia dan segala barang yang ada di dalamnya. Adalah tempat letak cemeti ialah ibarat dan misal bagi kecil dan sikitnya ruang sesuatu itu. Nabi bagi ruang kecil aja. Nak abang kata lebih baik. Tempat syurga kecil itu lebih baik daripada dunia. Maknanya sekecil-kecil tempat dan ruang di dalam syurga itu lebih baik daripada seluruh dunia dan barang yang di dalamnya. Kerana dunia ini banyak mana pun dimiliki dan dipunyai sekalipun, tiada lepas daripada susah hati dan runsin dan kacau dan penat dan sebagainya. Dunia ni dia tak boleh lari dengan benda tu. Itu ada orang sampai nak tinggal rumah takut. Anak duk Kuala Lumpur, anak kata, ayah, bila ayah nak main rumah saya? Oh, tak boleh lah. Dia kata, lah ni tiap-tiap malam kawan duk naik rumah orang. Sampai macam tu. Ni yang kata cerita dunia ni.
Tiap-tiap malam dengar ni kena rumah Pak Haji Mei, esok kena rumah Pak Haji Romli, lusa kena rumah Pak Haji Said. Kawak masuk rumah. Tahu kawak? Pencuri. Masuk rumah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tetapi barang yang dikurnia Allah di dalam akhirat daripada syurga dan nikmatnya, tiada sesuatu pun yang tersebut itu. Tapi bila pergi syurga, tak payah fikir dah. Polis pun esok masuk syurga, tinggal segala jawatan polis dia. Sana polis tak diperlukan dalam syurga. Tak perlu. Pasal tak ada kes. Tak ada kes jenayah. Selamat. Satu negara, satu negeri, satu tempat yang selamat. Maka kalau begitu, maka tentulah jikalau dapat mencapai sekurang-kurang syurga itu, tetap ia lebih baik daripada dunia dan barang yang di dalamnya. Itu dia. Sebuah hadis, tuan-tuan. Dia nak beritahu. Tuan-tuan tak usah carilah siapa pun dalam dunia ni yang pandai untuk explain tentang syurga. Untuk cari satu orang ahli pidato hebat. Cari satu orang motivator. Dia ni duk kondang kursus kesedaran dekat budak-budak sekolah. Teriak sampai berguling-guling atas kapek ni. Punya dahsyat dia punya cakap, dia punya power, tuan-tuan. Ni yang kata motivator ni. Dia cakap ni, dia memang tujuan dia nak bagi orang teriak. Ya tu simple. Saya ada satu kawan, dia duk buat ni lah. Dia beritahu. Saya ustaz dia kata, saya duk bawa jemaah umrah. Dia kata, saya kalau satu baih tak teriak, jangan panggil saya. Ui, saya tak buat lagu mana? Buatlah kata, janji dia mau teriak kata. Saya duk bercakap ni, saya duk tengok ni, duk renung muka atas baih ni kalau ada 35 orang, saya duk tengok. Ada seorang dia duk ketegang tak mau teriak ni. Saya pulih lagi kata, saya pulih lagi sampai teriak kata. Maknanya apa? Dia punya objektif dia kira nombor satu, semua kena teriak. Tapi bukan senang tuan-tuan, nak bagi orang teriak ni bukan senang. Itu skill Allah bagi dekat dia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini yang kata Nabi Muhammad ni dalam sebuah hadis riwayat daripada Hanzalah. Hadis ni panjang, saya dah baca ada pun di sini. Dia kata kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fazakarna al-jannata wan nar hatta ka'anna ra'yal ain. Hanzalah kata apa? Dia kata kami bila duduk dalam majlis ilmu Nabi. Hanzalah kata, sahabat-sahabat ni duduk ada depan Nabi ni. Apabila Nabi cerita pasal syurga, apabila Nabi cerita pasal neraka, dia kata hatta ka'anna ra'yal ain. Kami hak duduk dengar ni macam nampak benda tu. Tuan-tuan, yang kata Nabi Muhammad ni, ya Allah, dia bukan bercakap dengan mulut dia. Tak tahu apa satu kehebatan Allah sudah kurnia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cakap Nabi itu, dia jatuh berdebu dalam hati orang ni. Dia jatuh. Kami dengar ni cerita syurga dengan cerita neraka ni, kami dengar ni ra'yal ain, macam mata duk nampak ni Nabi habaq ni, macam duk nampak syurga, macam duk nampak neraka. Tidak ada manusia yang lebih power daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata kalaulah barang yang ada dalam syurga yang sebesar ujung kuku. Tadi kotak tempat simpan cemeti, tu pun kecil. Dalam hadis At-Tirmizi ni Nabi kata apa? Nabi kata kalaulah benda hak ada dalam syurga tu, ambil benda hak ada dalam syurga tu, benda hak besar ujung kuku. Nabi kata. Hadis sahih tuan-tuan. Ni hadis sahih. Kalau ambil benda hak ada dalam syurga tu sebesar ujung kuku. Dan benda tu bada. Bada ni maksudnya apa? Nampak kepada orang hak ada di atas muka bumi ni. Latazakhrafat lahu ma baina khawafiqis samawati wal ard. Benda hak besar ujung kuku tu kalau dinampakkan ke dunia ni, Nabi kata seluruh tempat di dalam dunia ni daripada ujung langit, ujung bumi akan jadi decorated. Akan jadi nampak cantik. Itu maksud dia. Perkataan yang dia guna ni zakhrafat. Zakhrafat ni maksud dia decorated. Nah, orang beli rumah lah ni, orang ada duit beli rumah berharga 1 juta. Panggil interior. Interior decorator masuk main ni. Nak decorate rumah ni. Tuan-tuan, pergi tengok projek Bertam Properties ni, pergi tengok dia punya show house dia. Tengok tu memang nak beli ya. Cuma duit tak ada. Tengok memang nak beli. Pasal apa?
Geng interior decorator ni, geng-geng ni dia pandai tuan-tuan. Dia pandai tu. Dia atok dalam rumah tu. Kalau rumah jenis macam ni elok pakai curtain apa. Kalau rumah macam ni elok pakai seti macam mana. Kalau rumah macam ni kabinet dapur kena buat lagu mana. Kalau rumah macam ni aircon kena butang mana. Kalau rumah macam ni nak kena pakai kipas angin macam mana. Dia pilih tu, dia letak tu memang terletak. Memang terletak. Makna kata 10 orang masuk mai tengok syuhah tu, 10 orang teringin nak beli. Terai tanya bank, tak lepas loan. Tu penyakit dah. Tak lepas loan. Kan? Kalau lepas loan pun, takat lepas loan aja. Nak panggil ID tu mai buat dah tak lepas pula dah. Nah, abang kata apa? Kerja ni geng hak buat decoration ni, kerja depa tu. They are very professional. They are very professional. Depa susun atok tu, barang dalam syurga ni kalau besar ujung kuku ni, kalau sekiranya dinampakkan ke atas muka bumi ni, Nabi kata apa? Automatik satu dunia ni akan jadi decorated. Akan jadi perfect kecantikan dia. Tara tak nampak dia pun ada tempat cantik tak kira dah tu. Kalau nampak, ya Allahu Akbar. Apatah lagi syurga. Dia nak abang macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi kata lagi, tak cukup takat tu. Nabi SAW, dia bagi banyak tu pun kita terempuan. Kita dengar tadi Nabi habaq dalam hadis tadi pun kita dah terempuan dah. Kita pun rasa power tu, Nabi habaq tu rasa power. Tak cukup lagi, Nabi tambah lagi. Nabi kata apa? Dalam hadis yang sama Nabi kata, walau anna rajulan min ahlil jannah ittala'a. Nabi kata kalaulah satu orang yang sudah pun jadi ahli syurga, dia dah jadi ahli syurga, satu hari dia keluar ni daripada syurga, katalah macam tu. Nabi kata ittala'a, dia muncul keluar, fabada asawiruh, dan terserlah nampak ni apa asawiruh ni, bangle, bracelet, apa, gelang. Orang lelaki, lu teringin nak pakai gelang, tunggu syurga esok pakai. Lah jangan lagi, lah pasal orang perempuan macam tu. Lah orang lelaki pun pakai bangle, kan? Bangle tu, bracelet apa. Itu perhiasan perempuan. Tapi bila masuk syurga, perhiasan itu lelaki sudah boleh pakai. Kan? Mah lelaki tak boleh pakai di atas dunia, kerana mah itu untuk orang perempuan. Orang lelaki hanya boleh makan pisang mah. Kan? Hati dia nak main merapu itu tak boleh. Kan? Jadi barang mah ni orang perempuan saja atas dunia ni. Syurga esok boleh. Arak, tak kira lelaki-lelaki, tak kira perempuan. Nama kata orang Islam, tak boleh minum arak. Dalam syurga esok ada sungai daripada arak. Sabang sana Allah nanti bagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi kata dalam syurga ni, Nabi kata kalaulah law anna rajulan min ahlil jannah ittala'a. Katalah satu orang laki-laki ahli syurga, dia buat special appearance. Dia buat satu penampilan khas. Dia keluar daripada syurga. Keluar macam tu, dia kata. Fabada asawiru. Bangle hak dia pakai ni ternampak kepada orang hak ada atas dunia ni. La tamasa daw asyamsi. Serta merta cahaya matahari akan pudar. Tuan-tuan muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Siapa yang rumai rasa dalam hati, biar betul ni hadis. Saya abang lagi sekali, hadis ni riwayat At-Tirmizi dan hadis ini sahih. Hadis ini dinilai sahih oleh ulama-ulama hadis. Nampak bangle dia saja, malap cahaya matahari ini. Kama tatmisu syamsu dhaw'an nujum. Nabi kata seperti mana apabila matahari keluar, cahaya bintang semua habis, gone, tak ada dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam syurga esok banyaklah hadis kalau nak baca ni, banyak. Dia cerita apa? Syurga ni ada bertingkat-tingkat. Orang yang duduk syurga tingkat bawah boleh tengok orang yang duduk first class di atas. Boleh tengok. Nabi buat pula ibarat. Ibarat kita di atas dunia hari ini, kita naik langut, tengok naik ke langit, nampak twinkle little star. Nampak bintang bergemerlapan. Begitulah orang yang duduk syurga di bawah melihat orang yang duduk syurga tingkat atas. Nampak bersinak-sinak, berkelip-kelip. Nabi nak encourage kita. Dia nak bangkitkan semangat kita. Suruh kita usaha untuk nak dapat apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan hadis yang kita duk gezek 2-3 bulan dah apa dia? Cerita ahli neraka yang last keluar neraka nak pergi ke syurga.
Hadis riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis sahih first grade. Riwayat Al-Bukhari. Dia kata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni la'alamu akhira ahli an-nar khurujan minha." Nabi kata aku tahu, Nabi kata aku tahu laki-laki yang menjadi orang last keluar daripada neraka. 1400 tahun dulu Nabi kata dia tahu. Siapa dia tu? Nabi kata aku tahu. Satu orang yang akan keluar last daripada neraka. Wa akhira ahlil jannah dukhulan, dan dia adalah orang last masuk syurga. Last keluar neraka dan last masuk syurga. Maknanya lepas dia tak ada dah. Tak ada. Hak mana duk ada dia, yang tu terus dah. Yang tu memang selama-lama di neraka. Dia last, tuan-tuan. Kalau kita dapat hak tu pun, ya Allah wa akbar, tuan-tuan. Terima kasih dekat Allah lah, boleh keluar daripada neraka ni. Tapi kalau boleh kita nak keluar awal lah. Kan? Tapi kalau dah kita ni teruk sangat, masa atas dunia ni teruk sangat. Jadi hak last keluar tu pun, alhamdulillah, thank you very much lah dekat Tuhan ni. Nabi cerita ni, Syekh hak last keluar neraka dan last masuk ke dalam syurga ni. Rajulun yakhruju minan nari kabwan. Dia keluar daripada neraka ni merangkak. Duk kena godam dalam tu. Dia duk kena dalam neraka tu, dia duk kena teruk ni. Last sekali panggil nama dia, panggil. Allahu Akbar, nama dia dipanggil untuk keluar. Dia keluar tu, kata Nabi SAW, yakhruju minan nari kabwan. Merangkak keluar. Fa yaqulullah, Tuhan kata dekat dia. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Tuhan kata, izhab fadkhulil jannah. Syekh, pergi masuk syurga. Kena lebam satu badan dah, kena tabuh dalam nunuh. Kena bakar rentung dah. Tuhan kata, okey, panggil nama dia. Okey, hang, last, pergi. Keluar merangkak. Tuhan kata dekat dia, pergi masuk syurga. Fayatiha. Hadis kata apa? Dia pun kira bergegas lah nak pergi ke syurga. Fayukhayyalu ilaih. Kepala duk khayal. Annaha mal'ah. Ada tempat lagi kau ni. Kata dia, last dah. Ya. Annaha mal'ah. Mal'ah ni mamlu'. Mali'ah. Penuh. Dia duk bayang dalam kepala dia. Rasa penuh dah. Dia kata nak pergi duk taman. Boleh duk atas tangga menjadi. Dia kata, janji dengan duk dalam neraka sudah. Dia duk ingat lagi tu. Fayarji'. Hadis kata apa? Dia duk ingat. Takut pi pun dah lewat, tak ada tempat. Patah balik. Fayarji'. Maka dia pun patah balik. Fayaqul. Dia kata dekat Tuhan, Ya Rabbi, wajadtuha mal'a. Dia kata, Ya Allah, penuh dia kata. Wajadtuha mal'a. Aku dapati syurga dah penuh. Dia kata. Fayaqul, izhab fadkhulil jannah. Tuhan kata kat dia, pi masuk syurga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Dia duk ingat dalam kepala dia. Dia tak boleh. Dia duk ingat dalam kepala dia. Ada kan lagi tempat ni. Penuh dah kot. Dia ingat dulu tu. Fayarji'. Patah balik pula. Dia ni memang patut tak bagi keluar terus. Dia buat leceh macam ni. Dah orang kata pipi lah. Dah. Tuhan kata ada. Syekh macam ni ada. Dia patah balik kali kedua. Fayaqul, Ya Rab, wajadtuha mal'a. Dia kata, Ya Allah, penuh dah. Dia kata. Fayaqul, Allah kata dekat dia, izhab fadkhulil jannah. Tuhan kata kali ketiga, pi masuk syurga. Fa inna laka misla dunya wa 'asharata amsalha. Tuhan kata hang pi dulu. Aku bagi dekat hang syurga 10 kali ganda dunia. Tuhan kata kat dia kali ketiga, Tuhan kata dia pi. Aku kata pi tengok tempat yang hang nak pi dalam syurga ni. Dunia yang handuk tu 10 kali ganda dunia. Bukan 10 kali ganda kepala batas. 10 kali ganda dunia ni. Doa ada sana. Au inna laka misla asyarati amsali dunya. Fayaqul, kata dia, taskharu minni au tadhaku minni. Dia kata dekat Tuhan, dia kata, Ya Allah, adakah engkau nak hina aku? Au tadhaku minni, ataupun adakah engkau nak ketawakan aku? Tuan-tuan, ini hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Nabi cerita, wa antal malik. Dia kata, Ya Allah, engkau raja pada hari ini. Janganlah buat saya macam ni. Dia kata, falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahik. Kata Abdullah bin Mas'ud, masa Nabi cerita benda ni, Nabi duk ceritakan sahabat ni, ceritakan datang esok akan ada orang macam ni.
Masa Nabi duk cerita tu, kata Ibnu Mas'ud, Nabi gelak. Nabi gelak. Hatta badat nawajizuh. Gelak sampai nampak gigi geraham Nabi. Nabi gelak. Wa kana yaqul, dan Nabi kata, zaka adna ahlil jannati manzilatan. Nabi kata itulah tempat yang Allah sediakan kepada ahli syurga hak paling koman sekali. Macam tu. Tuan-tuan, hadis ni nak abang apa kat kita, tuan-tuan? Dia nak abang kata besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan saya duk risau, saya duk sakit kepala, duk takut nak masuk neraka. Baik sangka dengan Allah, husnuzan dengan Allah, buat apa yang Allah suruh. That's it. Selebihnya Allah akan urus kita. Kita buat baik, dia akan bagi segala janji baik dia dekat kita.